Kita tengok ada tak macam peluang dia tipis lah. Sekarang kita lalu lah ini tengok. Ada tiang. Nampak ada tiang, macam ada fiber lah. Tiang kurus tu. Hold up. Wait a minute. Sekarang ada 750 meter. Kita tengok ada tiang TM ni. Tapi tak ada DP lah. Ini yang menjadi masalah tu. Tiang tu nampak sangat happy tu. Tapi tak ada DP lah. Lagi 450 meter. Kita tengok ada tak macam peluang dia tipis. Ini macam tiang-tiang lama lah. Tak ada kotak. Okey, kita 300 meter. Kami tengok sini memang kita daripada masuk kampung ni memang tak ada tiang. Memang tak ada DP lah. Ini rumah dia. Betul tak? Rumah dia kan? So kita tak mau masuk dulu. Kita just still pergi depan tu. Kalau ada DP, dia tak perlulah guna SIM card. Kita tengah hari ini nak datang untuk test dengan SIM card. Okay, nampak macam peluang tipis lah. Nampak fiber macam ada. Macam tak ada kotak dia. Kotak dia dekat mana lah? Dekat hujung-hujung kampung. Ni langsung tak ada. Saya rasakan sekarang sudah lebih 300 meter. Tak boleh buat apalah. Okay, memang dalam kelapa sawit. Okay, kita cuba. Nanti ada apa-apa, bagi tahu.